dalam budaya sebahagian masyarakat kita. Sejak dulu, mungkin saya boleh andaikan sampai ke hari ini masih ada. Dalam kalangan mereka yang belajar silat, boleh saya katakan bahawa dia sangat berkait rapat dengan ilmu hitam, ilmu batin. Terutamanya orang dulu-dulu lah. Apa kaitan antara seni mempertahankan diri, silat lah terutamanya, dengan ilmu hitam, ilmu kebal, tuan-tuan pernah dengar? Pendek kata, ilmu yang berkait dengan minta tolong daripada jin syaitan. Kenapa jadi begitu, tuan-tuan? Apa kaitan antara ilmu silat mempertahankan diri dengan ilmu hitam? Apa kaitan dan kenapa jadi macam tu? Boleh saya katakan, ini antara contoh bukti kekeliruan sebahagian orang Islam apabila mereka melihat bahawa ilmu hitam yang mereka belajar ni tak ada masalah sama sekali, tak bercanggah. Yang penting yakin Allah yang tolong. Alasan yang dikemukakan pada hari ini, kekeliruan tentang kalimah syahadah yang mereka baca. Yang kedua, tuan-tuan lihat, mereka yang nak belajar seni pertahankan diri, tuan-tuan lihat bagaimana kerana keliru tentang maksud tauhid, tentang erti iman secara dasarnya, mereka melihat bahawa seni mempertahankan diri mereka, zahir lah kita kata, ilmu zahir lah, ilmu pergerakan tangan dan kaki itu semua itulah, ini semua tidak memadai, tak cukup. Kenapa ada rasa tak cukup di situ? Di sini kita kena jelas dan tegas, tidak lain dan tidak bukan kerana pemahaman tauhid mereka cacat, kerana pemahaman akidah kalimah syahadah yang mereka ucapkan canggung, kerana keliru mereka tak faham. Jadi bila mereka belajar seni mempertahankan diri itu dengan keadaan hati mereka yang macam tu, semestinya mereka rasa tak cukup lagi ni, kena tambah power lagi. Mesti tuan-tuan, asal kekuatan, asal keyakinan bukan dengan seni mempertahankan diri. Asal kekuatan ialah apa? Dalam jiwa dan hati. Kalau hati terteguh, anggota dia akan jadi teguh, akan jadi kuat. Tapi kalau hati goyang, segala apa ilmu yang dipelajari dia akan jadi goyang juga. Jadi dalam kalangan mereka yang belajar seni mempertahankan diri, mereka merasakan hal itu. Benda ni real, bukan sekadar teori saja, benda real. Dia dah belajar dah seni semua tu. Jadi persoalan kenapa jadi macam tu? Kerana salah faham tentang tauhid, salah faham tentang dua kalimah syahadah yang diucapkan. Dan natijahnya memang zahir, boleh kita nampak apabila orang tu dia dah belajar dah, tapi tetap hati dia goyang. Kenapa? Kerana tidak dipenuhi dengan ilmu tauhid yang benar, ilmu iman yang teguh, yakin dan percaya kepada Allah semata-mata, minta tolong, minta segala apa hajat, bantuan daripada Allah semata-mata. La haula wala quwata illa billah. Tiada apa segala apa perubahan, kekuatan kecuali dengan izin dan takdir Allah. Dia tak ada tu, keyakinan itu tak ada. Maka natijahnya memang boleh dijangka, dia minta tolong, bantuan daripada selain daripada Allah, daripada jin, syaitan dan sebagainya.